hospital berpakar jenis 2. Dalam RMK 13 dalam RP2 yang telah kita rancang dan merangkumi antara lainnya, kalau saya boleh sebutkan ringkasnya adalah hospital berpakar jenis 2 di daerah Hang Tuah, ya, keluasan hampir 60 ekar, 59.8 ekar, ya, kapasiti 400 katil, ya. Dan fokusnya antara lain adalah kardiologi, kardiotorasik, neurosurgery dan ACC atau Ambulatory Care Center. Kedua adalah untuk kita terus memastikan blok wanita dan kanak-kanak ataupun WCC di Hospital Melaka akan dapat kita teruskan, yang mana ya kita telah pun memproses tendernya. Katil jumlah adalah 476 katil, ya. Dan kini ya dalam fasa seperti mana yang saya sebutkan, pelaksanaan dijangka kita akan mula Oktober 2026 ini, dan insyaAllah berazam untuk menyiapkannya sebelum 2031 akhir tahun, ya. Ketiga adalah klinik kesihatan Jasin, ya, dan juga klinik kesihatan bersepadu ataupun kompleks kesihatan bersepadu, ya, daerah Jasin. Dan akhir sekali klinik kesihatan Bukit Katil dan juga KK Duyung, ya, saya sempatan jarahi lokasi itu, dan kita mau bangunkan paling tidaknya jenis 3 ataupun jenis 2 KK Duyung. Ya, saya memerhatikan pesat, ya, pembangunan perumahan dan real estate di situ.